Diet dah jaga tapi berat masih tak turun-turun. Siapa pernah rasa macam tu? Susah sangat nak turun berat badan. Kadang-kadang badan ni berada dekat dalam keadaan yang stres tanpa kita sedar. Mungkin disebabkan kita punya kerja, kita punya relationship yang menyebabkan badan kita ni rasa stres. Kita rasa macam tak stres tapi sebenarnya tengah stres. Stres ni dia boleh ganggu hormon dan boleh menyebabkan lemak kita ni susah untuk terbakar. So bila sistem dalaman kita ni tak sihat, tak seimbang, perjalanan diet kita ni susahlah sedikit. So kita boleh start dengan jaga kita punya dalaman terlebih dahulu. Amalkan makan makanan yang berkhasiat. Salah satunya adalah minyak zaitun. Sekarang ni kita ada this one, Olive Power Up. Olive Power Up ni kalau korang tengok, dia punya tekstur dia macam bentuk caviar ni tau. Korang makan satu sudu je, ibarat korang dah makan 10 liter minyak zaitun. Tak perlu banyak pun korang. Yang ni adalah 100% minyak zaitun tanpa ada campuran bahan chemical yang berbahaya. So korang boleh amalkan setiap hari makan satu sudu teh sahaja this one, Olive Power Up. Yang ni kalau korang nak beli memang sekarang tengah ada promo. Lagi-lagi best kalau korang beli yang botol besar terus. Siapa-siapa yang berminat boleh tengok dekat kita punya beg kuning.